Setiap daripada kita yang pernah belajar dekat universiti mesti tak asing dengan perkara ni. Pernah tak terfikir kenapa bayar balik hutang PTPTN ni sangat penting? Jangan salah sangka, bukan untuk peningkat kepala tapi untuk masa depan anda dan generasi yang akan datang tau. Yang mungkin adik-adik atau saudara kita. Mungkin ada yang fikir, tak apalah tak bayar sekarang, nanti je lah. Tapi tunggu dulu. Kalau korang biarkan hutang tu akan terus tertunggak dan akhirnya korang sendiri yang susah dan efek masa depan kewangan korang. Bayar balik hutang PTPTN adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita dah diberi peluang untuk belajar, dapat ilmu dan PTPTN dah bantu dengan kewangan. Tapi jika kita abaikan hutang PTPTN, apa akan jadi dengan generasi akan datang? Secara tak langsung, korang tak adil kepada generasi pelajar akan datang yang memerlukan pinjaman PTPTN ni. Lagipun, kan PTPTN dah bagi macam-macam pilihan kemudahan bayaran balik hutang tanpa bebankan peminjam. Jadi, korang boleh berunding dengan PTPTN. Kempen Lestari Pendidikan dah dilaksanakan sebagai satu inisiatif bagi membantu peminjam menyelesaikan hutang PTPTN merangkumi inisiatif #PTPTN Boleh Bincang. Korang boleh berbincang untuk pelan pembayaran fleksibel iaitu penstrukturan semula bayaran balik hutang mengikut kemampuan kewangan korang. PTPTN memperkenalkan #PTPTN Sedia Bantu untuk memudahkan urusan peminjam dengan pelbagai perkhidmatan termasuk aplikasi MyPTPTN yang lebih mudah, cepat dan selamat. Bayar balik hutang adalah tanggungjawab yang penting untuk pastikan sistem pendidikan berterusan dan berfungsi dengan baik serta memberi manfaat kepada generasi pelajar yang akan datang. So, korang yang dah ada kesedaran tu nak buat macam mana? Korang datang je mana-mana 57 cawangan PTPTN. Kalau rasa segan, boleh telefon call center. Kalau rasa malu nak bercakap, masuk je live chat PTPTN dekat website. Jadi, bayar balik hutang PTPTN korang tu. Janganlah tangguh-tangguh.